Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada satu soalan dan walaupun soalan saya ni agak orang kata apa, familiar, tapi saya nak minta sedikit nasihat lah daripada mufti sendiri. Dia macam ni. Okey, mengambil iktibar daripada kisah Nabi Yunus. Yang kita tahu Nabi Yunus ada satu scene di mana baginda berputus asa untuk berdakwah pada kaum baginda iaitu kaum Ninawa. Okey, dekat sini dalam konteks pelajar sendiri, saya nak tanya daripada Sahibus Samahah, apakah nasihat ataupun sedikit tips daripada Sahibus Samahah berkenaan dengan cara untuk memastikan mental dan pemikiran kita sentiasa positif dan tidak mudah untuk putus asa dalam belajar. Seperti yang kita tahu, masalah mental, depression, anxiety, bipolar sendiri banyak berlaku dalam kalangan mahasiswa. Jadi saya nak minta pandangan bagaimana cara untuk kita overcome ataupun kita boleh kawal benda ni daripada terus inilah jadi makin teruk. Terima kasih. Okay, terima kasih banyak. Rasa kecewa, rasa putus asa, kecewa dalam arti kata sedih berlaku kepada manusia. Nabi Yunus alaihissalam, dia tadi sebut Nabi Yunus alaihissalam, dia rasa kaum dia tak mau terima dakwah dia. Allah kata wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaih, dan yang empunya nun, ikan nun, idh dhahaba mughadiba, ketika dia pergi dalam keadaan marah, wa dhanna an lan naqdir alaih, dan dia menyangka bahawasanya kami tak ambil tindakan pada dia. Allah ambil tindakan pada dia, pasal Allah bagi tugasan kepada dia, dia telah tinggalkan tugasan dan dia masuk di dalam fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Okey, tak apa. Manusia memang akan sedih, macam ayat yang saya baca tentang Nabi SAW pun bersedih. Tetapi putus asa lain. Putus asa dalam arti kata tai'asu min rahmatillah. La tai'asu min rahmatillah. Quran kata, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Orang yang putus asa dengan rahmat Allah kerana dia sangka seolah-olah Allah tak akan tolong dia lagi. Sebab itu dia putus asa. Kalau dia percaya ada jalan keluar di hadapan, dia tak putus asa. Dia tidak sabar. Dia tak tahu dunia adalah merupakan ujian. Sebab Quran kata, wasta'inu bisabri wassalah, dan mintalah tolong dengan Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Yang ini doa padanya. Kenapa ada depression di kalangan ramai orang? Kerana lose hope. Kerana rasa tak ada harapan. Satu, dia rasa tak ada harapan, sedangkan harapan ada. Tapi apabila dia telah melimitkan keupayaan penyelesaian masalah di dalam kotak fikiran yang difikirkan sahaja, dia akan putus asa. Tapi kalau dia mengetahui innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah di atas segala sesuatu berkuasa, dia akan terus berdoa dan dia percaya dia tidak akan musnah selagi mana dia berdoa kepada Allah. Berikutnya ialah kadang-kadang depression berlaku penyakit. Dia tak tahu. Tiba-tiba dia sedih. Tak tahu dia sedih. Benda kecil jadi besar dalam fikiran dia. Benda sikit jadi masalah pada dia. Yang ni yang kita disuruh untuk berdoa. Dia penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta perlindungan daripadamu daripada duka cita dan kesedihan terhadap benda yang akan berlaku. Ham, duka cita benda yang akan datang. Hazan, sedih benda yang telah berlaku. Doa. Ramai orang buat macam-macam teori, berjalan terapi dengan lagu. Wasting time. Berbicara dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Doa dan berbicara dengan Allah. Itu adalah ubat dia.
kalau kita dapat memberitahu orang yang tertekan untuk dia berbicara dengan Allah. Bersendirian dia berbicara dengan Allah. Sebab tu Nabi suruh istighfar. Dengan istighfar yazidu quwwatan ila quwwatikum. Dia menambahkan kekuatan di atas kekuatan kita yang ada. Maka sebab itu pelajar-pelajar, semua orang, jangan bila masalah pergi tengok langit, pergi tengok ayat. Bukan tak boleh, boleh. Tapi sujud minta Allah selesaikan. Dia akan menemui keajaiban, kesembuhan. Allah itu syafi, Allah itu penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan daripada Quran apa yang menjadi penyembuh dan rahmat pada orang mukminin. Wallahu a'lam.